Khalid ni aku 50-50. Kan orang yang macam tak berapa minat dengan komedi Muhammad Khalid, dia orang boleh terima komedi P.Ramlee, tapi Muhammad Khalid macam kurang sikit. Untuk Muhammad abang Khalid ni aku 50-50. Oh, okay. Ada yang aku suka, ada yang tak suka. Muhammad Khalid aku paling aku suka rock kot. Rock yang first. Rock. Oh. Bukan yang first. Oh, rock. Yang cerita pasal Z. Hasnul. Oh. Kan? Rock O tu bagi aku dia buat brilliant lah. Dia betul-betul study 80s tu. Dia tunjuk detail lah. Koyak tu, seat bass semua tu. Dengan malaikat maut kan. Mula-mula malaikat maut keluar bawa kemenyan semua. Scene tu semua cantik. Rock. Kalau Rock O tu dia lebih komedi. Rock 3 tu dia macam dah cincai. Dia macam nak buat bagi siap kan. Rock Hantu kat Limah. Hantu kat Limah balik rumah yang first. Apa lagi? Zombie Kampung Pisang. Malaksa biasalah orang suka. Walaupun cerita dia macam tu, dia dalam mimpi kan. Ada yang aku tak suka lah, tapi nak sebut dia pun dah meninggal kan. Tak apa bang, sebut. Tapi lawak dia abang boleh terima tak? Lawak Hantu kat Limah dengan Rock O okey. Kena lah. Kena sebab dia lawak-lawak marhain, pelakon pun kutip entah mana-mana kan. Bukan pakai nama besar. Tengok Rock. Siapa je pelakon besar dalam tu?